Update terbaru tentang kereta drift. Oh, tengok kereta drift kita dah nak masuk race. Oh, lama. Pada 21, 22, 23 hari bulan 11. Tapi yang inilah yang bertanggungjawab. Abang Hasri kita yang bertanggungjawab sepenuhnya. Kita sekarang berada dekat RB Auto Station. Yang mana kereta ni semua dah di-review oleh Abang Hasri dengan and the team. Apa yang abang nak buat setakat ni bang? So far apa yang kita buat, kita kemaskan balik lah. Engine, wiring, alright. and then apa yang leaking semua kita dah buat sekali lah. Okay. Kalau ada masalah pada clutch pun kita dah buat. Brake system dan clutch. Oh, sekarang ni tinggal tiba masa untuk di-tune je. Tuner pun dah sampai. Wah. Tuner ni kita import daripada Hong Kong. Hong Kong. Kalau driver kita import daripada Timor Leste, tuner daripada Hong Kong. Macam kita mau lawan sama Indonesia, sama Singapura untuk event di Paloh pada 21, 22, 23 hari bulan 11 ni. Jadi jumpa korang kat sana Jumaat, Sabtu, Ahad. Jangan leceh lagi, datang support kita orang. Mari.